Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Flora Nur Amanda binti Aziz dari Sekolah Kebahasaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Saya berumur 12 tahun. Pada hari ini saya ingin berkongsi cerita yang bertajuk Peringatan Buat Diri. Buku ini diterbitkan dan dituliskan oleh Wan Muhammad Jamal bin Muhammad Samad. Buku ini mengisahkan tentang pentingnya untuk mengingati diri sendiri dan bagi mereka yang selalu lupa akan hakikat kehidupan dalam mencapai matlamat sebenar menjadi hamba Allah SWT. Kesimpulan dan nilai murni yang dapat kita pelajari dalam karya ini ialah seorang Muslim hendaklah mengikut jalan yang diredai Allah SWT supaya tidak lupa dan lalai dengan kehidupan di dunia yang penuh dugaan dan ujian. Saya mensyorkan anda untuk membaca karya ini. Sekian, terima kasih. Bye.